Soalan vektor. Ini tajuk vektor, bukan tajuk geometri koordinat. Kenapa tajuk vektor? Sebab pada soalan A tu dia dah tulis vektor. Okey, jadi apa perlu kita buat sekarang? Yang pertama, bila vektor pada satah kartes, kita ada koordinat kat sini, contohnya 6, 7. Jadi 6, 7 ni kita boleh tukar jadi vektor dengan syarat start dengan O, lepas tu dengan suatu titik Q. Jadi lah sini 6, 7. Ini vektor. Okey, ataupun nak tulis 6i campur 7j pun boleh. Saya lebih prefer vektor laju. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan, suatu titik bila kita bermula dengan O, contohnya OQ, titik koordinat 6, 7 boleh tukar jadi vektor. Jadi sama juga dengan R. Maka kita boleh kata OR, vektor OR adalah 11C. Ini adalah vektor. Titik P, OP sama dengan A3. Okey. Kemudian PQ. PQ ni dalam bentuk IJ, saya tukar jadi vektor laju. PQ sama dengan 7B. Soalannya, cari nilai A dan B. Sebenarnya soalan ni sangat senang. Jadi sebenarnya PQ adalah 7B. Kita pecahkan PQ ni menjadi apa? PO campur OQ. Ingat balik macam mana? Bermula P, berakhir Q. Tempat kosong 2 ni mesti huruf yang sama. Contohnya O dengan O. Kenapa kita pilih O? Sebab kita ada OP dan kita ada OQ. Sama dengan 7B. Operasi mesti tambah tengah-tengah. Jadi PO dekat vektor kita OP, tapi kita nak PO. Jadi bila terbalik hurufnya, tukar tanda. Kalau A 3, jadi negatif A, negatif 3. Tambah OQ sama tak? OQ dengan yang ni sama kan? Jadi ganti je lah terus 6, 7. Sama dengan 7B. Okey, sampai sini kita just pecahkan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi negatif A tambah 6 sama dengan 7. Jadi saya pindahkan A sebelah kanan, 6 kekal, 7 pindah sebelah kiri. Jadi dapatlah A sama dengan negatif 1. Lanjut pula baris yang bawah, negatif 3 tambah 7 sama dengan B. So B sama dengan 4. Jadi itu sahaja jalan kerja dia. Jadi markah yang pertama adalah vektor ni, markah pertama mestilah hukum segitiga. Hukum segitiga tu yang inilah yang pecahkan ni, PO campur OQ. Kemudian N1, N1 dia itu sahaja. Itu markah yang pertama. Okey, soalan yang kedua, vektor unit arah QP. Apa maksud vektor unit? Vektor asal bahagi magnitude. Itu dia punya cara kita nak senang hafal lah. Okey, sekarang QP ada tak? Yang kita cari tadi PQ. Dia minta QP punya vektor unit. Jadi sebelum kita cari vektor unit, kita carilah dahulu vektor QP. Jadi vektor QP adalah terbalik daripada PQ, maka tukar tanda. Negatif 7, B adalah 4, tukar jadi negatif 4. Itu yang pertama. Ini dapat P1 sebab anda tahu. Kemudian okey, yang ini agak bahayalah ya. Kalau anda guna, okey, saya bagi dua kaedah penulisan, vektor I dan J. Kalau anda guna vektor I dan J,
Ini vektor laju. Okey, kalau vektor I dan J, kita punya vektor QP kita adalah negatif 7I tolak 4J. Lepas tu kita kena cari dia punya magnitude. Magnitude simbolnya adalah modulus QP. Adalah teorem Pythagoras. Set negatif bracket negatif 7 kuasa 2 tambah bracket negatif 4 kuasa 2. Kita akan dapat set 65. Biarkan sahaja. Jadi kita akan tulis vektor. Nak tulis vektor unit pun tak, nak tulis pun tak apalah. Anda tulis macam ni pun boleh. QP, ada cap kat atas tu. Vektor asal apa dia? Negatif 7I tolak 4J bahagi dengan set 65. Bahagi dengan set 65. Bahagi dengan set 65. Okey. Kalau macam ni, tadi P1. Ini dia sebenarnya macam mana nak kata sini K1 N1 lah. Okey. Tapi kalau anda buat vektor laju, anda kena buat macam ni. Pertama cari juga ni magnitude. Jadi magnitude QP sama dengan negatif 7 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Kita akan dapat set 65. Jadi anda nak tulis QP vektor laju adalah 1 per magnitude. Jadi 1 per 65 darab dengan ni vektor laju ni. Dekat sini adalah P1 kita. Dan N1 kita mesti darab masuk. Jadi dia akan jadi macam ni. Negatif 7 per set 65. Negatif 4 per set 65. Dia tak boleh terus masuk ke dalam. Okey. Dan satu benda yang salah. Yang salah macam ni. Ini jangan buat Ini jangan buat. Ini yang salah. Dibuat macam ni. Negatif 4. Okey, ini vektor asal bahagi magnitude macam ni. Ini tak wujud ya dalam vektor laju macam tu. Dia mesti tulis macam ni. Jadi sini N1. Sorry, ini bukan P1. Ini K1. Maksudnya dia daripada P1 ni, sama ada dia nak jalan kerja macam ni ataupun jalan kerja macam ni lah. Cuma yang ini saya pun tak ingat. Kalau nak selamat, kita buat step by step macam ni. Yang ini vektor asal ni bahagi. Sebab kadang-kadang dia agak rigid lah penulisan ni. Bahagi dengan set 65 macam tu. Lepas tu barulah kita pecahkan. Negatif 7 per set 65 I tolak 4 per set 65 J macam tu. Jadi pemakahan tu macam ni. Okey, ni lebih selamat lah. Yang ni boleh per macam tu. Sebab yang ini dia boleh macam per semua dengan set 65. Tapi kalau macam ni tak boleh. Dia mesti macam ini. Okey, untuk soalan nombor 8, ini adalah soalan tajuk janjang. Jadi bila dia bagi ayat macam ni, kita kena buat dia punya jujukan nombornya dahulu. Okey, jam akan berbunyi setiap jam. Sekarang menunjukkan pukul 12. Kemudian baterinya nak habis. Jadi jarum jam itu akan bergerak ke pukul 1. Masa yang lebih lama, maksudnya bukan 60 minit tetapi lebih daripada 60 minit. Iaitu akan 10% lebih lama. Sebab jarum jam tu akan lebih lambat lah 10%. Daripada pukul 12 ke pukul 1 akan lebih 10%. Jadi sekarang ni
kita kena buat beberapa jujukan nombor. Jadi maksudnya untuk 12 kepada 1, 60 minit darab dengan 110/100 lah. Sebab dia akan lebih 10%. Jadi kita akan dapat 66. Kita lanjutkan lagi. 1/2. Kita ambil 66 ni. 66 darab 110/100. Sama dengan 72.6. 2/3. Kita ambil 72.6 darab 110/100. 79.86. Dan disebabkan soalan ni dia tak cakap apa-apa, sebenarnya kita boleh lanjut je kaedah penyenaraian macam ni. Jadi 3/4 79.86 darab 110/100 sama dengan 87.846. Dan finally 4/5. 87.846 darab 110/100 akan dapat 96.6306. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Yang kalau kita bundakan 96.63 minit. Ini kita guna kaedah penyenaraian sahaja. Tapi maksudnya ini kaedah satulah. Sebab soalan tak cakap apa-apa, jadi kita boleh buat kaedah penyenaraian. Tapi kalau kita kena guna janjang, so kita kena buat sampai jujukan yang ketiga ni. Okay, kena buat sampai jujukan yang ketiga ni. So kita akan dapat jujukannya 6.66, 72.6, 79.86, bla bla bla. Jadi dekat sini kita kena cari dia punya R. 72.6 bahagi 66. Kita akan dapat 1.1. Jadi dekat sini maksudnya kita nak cari T5. Kenapa T5? Sebab kalau kita tengok kat sini 12/1 adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, 2/3, 3/4 adalah sebutan keempat, 4/5 adalah sebutan kelima. Jadi dia adalah T5. Dia bukan S5 ya, T5. Jadi apakah rumus Tn? Jadi kita ingat balik rumus Tn. Tn AR kuasa N tolak 1. Jadi A berapa kat sini? A adalah 66. Ini adalah A. Jadi 66 kemudian R 1.1, 5 tolak 1. Jadi kita dapat kat situ 96.63 minit juga. Okey, samalah. Okey. Jadi kita ada kaedah 1 dan kita ada kaedah 2. Jadi disebabkan soalan tak cakap kaedah penyenaraian tidak dibenarkan, jadi kita boleh guna. Kalau dia kata tak boleh, maka kita kena guna rumus. Jika bateri jam hanya bertahan 12 jam. Jadi 12 jam ni berapa minit? 12 darab 60 adalah 720 minit. Ini pun kadang-kadang ada markah kadang-kadang jadi P1, tapi tak apalah, yang ni tak ada markah.
berapa kalikah jam akan berbunyi. Maksudnya berapa kalikah ni adalah cari N sama dengan berapa. Jadi ini adalah jumlah minit ya. Maksudnya minit pertama, jumlah minit kedua, jumlah minit ketiga adalah 720. Jadi ini maksudnya kita kena guna SN. Jadi SN sini ada ketaksamaannya, dikata hanya bertahan 12 jam, tak boleh lebih. Jadi maksudnya kurang dan sama dengan 720. Jadi SN ni kita nak guna yang mana? Kita akan gunakan SN yang R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Gunakan SN yang ini. Kenapa? Sebab tadi kita tengok kita punya R adalah 1.1 lebih daripada R kita bernilai lebih daripada apa yang saya cakap ni. Kita tengok rumus ni. Kita tengok rumus tadi. Jadi tulis kat rumus. Ni. Dia tak cakap. Bila R ni lebih besar daripada 1 lah. 1.2, 1.3. Tapi kalau kita tersilap guna yang ini pun tak apa, tak ada masalah. Dua-dua boleh guna ya. Okey, jadi kita tukar kat rumus. A tadi adalah 66. R adalah 1.1 kuasa N tolak 1 bahagi 1.1 tolak 1 kurang dan sama dengan 720. Okey. 1.1 tolak 1. Okey, jadi nanti kita ambil kalkulator, kita ambil tekan yang ini. 66 bahagi 1.1 tolak 1 dapat 660. Okey. Dapat 660 pindah sebelah jadi bahagi. Jadi kat sini dapat macam inilah, saya tulis dulu 660 1.1 kuasa N tolak 1 kurang dan sama dengan 720. 1.1 kuasa N tolak 1, 660 pindah sebelah jadi bahagi. 720 bahagi 660. 720 bahagi 660. Kita ambil pecahan. 1.1 kuasa N tolak 1 kurang sama dengan 12 per 1. 1.1 kuasa N kurang dan sama dengan 12 per 11. 12 per 11 tambah 1. Pecahannya akan jadi 23 per 11. 1.1 kuasa N. So sekarang kita letak log kiri kanan. Log 1.1 kuasa N kurang daripada log 23 per 1. Okey, sekarang ni kuasa ni turun depan. Jadi N log 1.1 ni ada sama dengan kurang sama dengan log 23 per 11. Okey, kita ambil kalkulator. Cuba tekan dahulu log 1.1 berapa. Log 1.1 akan bernilai positif. Jadi kalau positif kita pindah, tak akan tukar tanda. Jadi N kurang sama dengan log 23 per 11 bahagi, sebab apa bahagi? N darab log 1.1 darab pindah sebelah jadi bahagi log 1.1. Jadi kita bahagi log 23 per 11 bahagi log 1.1. Kita akan dapat N kurang dan sama dengan 7.7389. Jadi apakah integer nombor bulat kurang daripada 7.7? Jadi N adalah 7. Apakah nombor bulat pertama sebelum 7.7? 7 lah. Okey, itu jawapan dia. Jadi markah macam mana?
Pertama K1 sebab dia tahu nak starting. Lepas tu macam biasa log sini, log dah N turun ke depan, dapat K1 dan jawapan akhir N1. Okey, soalan ni sebelum kita jawab soalan, kita keluarkan maklumat. Maklumat pertama kita tulis vektor. Vektor yang ada adalah vektor BO. Vektor X, vektor AB sama dengan Y. Kemudian yang ini bukan vektor. Okey, AB, kita dah ada AB ni. Cuma nanti kita letak tanda vektor je. Jadi kita nak kita cari BC kat sini. Jadi BC, saya boleh letak vektor kat situ. 2/3 AB. Apa AB? Y. Jadi 2/3 vektor Y. Boleh ganti terus. Sebab AB ni, kalau letak vektor, dia jadilah vektor Y. Ada tak lagi? Dah, itu saja. Sekarang, soalan minta ungkapkan CO dalam sebutan X dan atau Y. Jadi sekarang ni, kita kena sentiasa ingat tajuk vektor ni dia mesti tak lari dengan hukum segitiga, iaitu tadi kita dah bincang untuk soalan sebelum ni, CO adalah bermula C tambah berakhir O. Jadi kita letak satu huruf yang sama kiri dengan kanan ni, contohnya CB campur BO. Kenapa CBBO? Sebab ada tak CB? CB tak ada, tapi kita ada BC. Jadi bila ada BC, terbalik hurufnya, letak je negatif 2/3 Y. BO sama, letak X. So, dah dalam sebutan X dan atau Y, CO. So, senang sahaja. Jadi, markah macam mana? Markah kat sini K1 dan jawapan ini N1. Sangat senang. Seterusnya, cari vektor unit dalam arah OC jika vektor X adalah vektor lajunya, vektor Y adalah vektor laju dia. Okey, dekat yang kita cari pada A adalah CO. Tapi kita nak OC, jadi kita tulis dahulu OC. Jadi untuk soalan B, vektor OC terbalik daripada CO, maka kita tukar tanda. Negatif 2/3 Y akan jadi 2/3 Y yang positif, tambah X akan jadi tolak vektor X. Lepas daripada itu, kita ganti pula dengan vektor X ni dengan vektor lajunya. Jadi 2/3 vektor Y adalah negatif 3, 0. Tolak vektor X adalah 2, negatif 3. Jadi kita ringkaskan 2 darab negatif, yang ini, yang ini adalah darab masuk ya. 2/3 darab negatif 3 dapat negatif 1. Salah, negatif 2. 2/3 darab 0, 0. Macam kita buat matrik ya. Tolak 2, negatif 3. Jadi kita akan dapat atas tolak dengan atas. Jadi atas akan dapat negatif 4. 0 tolak 3 jadi 3 positif. Ini adalah OC. Bila dapat OC yang itu, kita dapat K1. K1 kita adalah di sini. Penggantian. Kemudian kita carilah dia punya vektor laju. Vektor laju pula. Kita cari dia punya magnitude. Magnitude OC adalah teorem Pythagoras. Negatif 4 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 sama dengan 5. Jadi
Situ tak dapat markah lagi. Vektor unit OC adalah, kalau kita nak tulis dalam bentuk vektor lajur, kena tulis 1 per magnitude darab vektor asal. Macam ni. Dan nanti baru darab masuk. 1 per 5 darab negatif 4 jadi negatif 4 per 5. 1 per 5 darab 3 dapat 3 per 5. Jadi ni kita besarkan. Macam tu. Okey. Atau dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap dalam bentuk IJ ke dalam bentuk vektor lajur. Jadi kalau nak buat dalam bentuk IJ, jadi kita boleh tulis OC, vektor unit dia macam tu. Negatif 4I campur 3J bahagi dengan 5. So, negatif 4 per 5I tambah 3 per 5J. Okey. Jadi, either one lah. Okey, jadi K1, K1, N1. Atau K1, N1 lah. Okey, dia boleh sampai situ je. Yang bawah tu alternatif lain.